Nian. Tak ada. Nak tu. Pelaris. Kasha akan buka beg kuning. Siapa lah abang ni? Sekejap Pasal syawek muka apa ni? Buka beg kuning sekali lagi. Sekejap sahaja. Okay? Kena beli sekarang. Kalau nak. 1, 2. Flash ke tak ya? Dalam sesi live terbaru, Ukasha Senrose kelihatan manja menyuruh suaminya Kamal Adri keluar dari kamera kerana harus membuat jualan di beg kuning. Aksi spontan ini mencut hati para penonton dan mencetuskan pelbagai reaksi. Ada yang mula berspekulasi tentang hubungan mereka, tetapi Ukasha tenang menafikan segala kabar angin mengenai perceraian. Turut kelihatan dalam live tersebut ialah anak mereka yang comel Ukaira serta adik Ukasha Nelidia Senrose. Nian. Tak ada. Sian dia. Hai. Ada Korang raya okey tak? Semua raya okey? Ada watch lebih tak? Tak, Nelly punya anniversary semalam. So husband dia belikanlah dia cincin. So macam cantik gila. I pun minta lah dekat suami I. Dia oval shape. Syah balik raya pada hari Kelantan hari tu. Kasha balik raya Kelantan 3 hari. Lepas raya 3 hari kat Kelantan tu, lepas tu Kasha singgah Terengganu. Malas nak ingat you. Lepas singgah Terengganu, You berseason Kasha sangat. ke Kuantan dan terus balik. You berseason. Kadang-kadang ada anak sedang. Kadang-kadang keluar season kau ada. Kalau tak ada. Kasha dekat raya kat rumah ni bising gila. Tak tahu cakap dengan korang macam mana. Aku dah unlock and Korang seriously, korang Kasha macam terkejut sangat masa dekat Kelantan. Masa kat Kelantan Kasha makan yang macam yelah, sebab Kasha kan jarang balik Kelantan. Bukan jarang, Mesti boleh apa susah nak balik Kelantan. So bila Kasha balik Kelantan, Kasha makan every single thing. Nak gatal beli sendiri. Okay, I need my ring light. So Kasha makan kat Kelantan, nasi laut, bibian. Hello. So Kasha makan macam-macam. And the best part is kat Kelantan cuma makan nasi lauk, nasi daging, nasi gulaya. Tak ikut. Sebut pula. Tak ikut tu you pasal lah. Lepas tu badan Syah macam turun. Maintain. Bukan maintain, turun lagi. Turun. Serius turun macam I tak percaya. I tak percaya. I naik. Tak, dia tak cerita kat kamar. Dia tak cerita kat Kuantan pun. Makan apa Kasha turun? Okay, macam ni korang. Kasha beritahu korang something benda lah, okay? Kasha just consume, masa Kasha pergi ke Kelantan tu, Kasha consume Gatox tau. Gatox. So Kasha macam okay, masa kat Kelantan Kasha ambil 1 sachet sahaja. Kalau kat KL Kasha ambil 2 sachet. Dah Gatox satu. Habis tu Kasha makan apa? So hari ni Kasha nak beritahu korang, Kasha nak bagi harga sedekah untuk siapa yang nak beli Gatox. Okay? Kalau siapa yang nak beli Gatox, function Gatox ni banyak. Dia cantikkan kulit first thing, then dia turunkan berat badan you, and then at the same time masa makan apa pun dia flash out balik. Dia tak bloated, tak apa pun. So kalau korang nak, Kasha boleh buka beg kuning. Kalau korang nak, Kasha nak tengok. Kalau lebih daripada 10 kata nak, barulah Kasha
buka beg kuning. Kalau tak nak, Kasha tak buka beg kuning. Kena lebih daripada 10. Ya, Getox ni dia detox. So 10 yang kata nak lebih daripada 10 nak tu. Pelaris. Kasha akan buka beg kuning. Siapa pula Abang Mela? Sekejap Pasal Syah awet muka apa ni? Itulah saya terpaksa buka. Lebih macam mana aku buat ni? Makanan dah ada tengah makan. Tu bawah tadi, tu kan tadi. Keluar balik. Dia makan biar nasi beranda. Mana Togo? It's gym time. Sekejap Tu bawa pergi masjid, dia pergi sebelah masjid. Ada gerai. Okay, Kasha dah buka beg kuning. Okay, Kasha dah buka beg kuning. So apa soalan yang korang nak tanya ke apa ke, Kasha memang tak boleh jawab. Okay. Abang lalu masjid. Tapi akan ada tim daripada Getox ataupun Inayah akan tolong jawabkan. Okay. Ni dia. Minumlah Getox. Dah, kita tu aku tambah air putih. So kalau korang nak tanya apa-apa masa Kasha buka beg kuning ni, sebab Kasha buka beg kuning ni, Kasha tak boleh cakap apa yang Kasha Itulah ni boleh semua cakap. benda yang kita pakai cakap. So Kau tak apa. Ni semua yang tak Syah boleh. power Syah kalau Syah tak cakap semua tu Syah. Kasha tak akan jawab Memang yang itu. main tau. Kasha Yang memang. you want what? Siapa Okay, yang tanya soalan tu, kita punya dah manis tim tak? Dia dah tahu daripada ah? Inayah Manis akan tak jawab. Sudah gila. Syah tambah. Okay. Sudah tak. So kalau korang nak, korang kena Sudah sangat sedang. beli sekarang. So lepas ni I dah buka beg kuning ni tak lama tau. Tak lama, I tak buka beg kuning tak lama. So siapa nak I buka beg kuning ni, korang beli. Kasha akan cakap apa-apa. So Kasha akan beritahu pasal harga promo untuk Getox ni. Okay, Kasha suggest kat korang ambil yang 3 box terus, 3 botol ni terus. Kalau 3 botol ni terus boleh tahan sebulan. Okay, boleh tahan sebulan. Dalam satu botol ni ada 10 sachet. Semua dekat muka I ni semua fake. So Kasha takkan buka. I pun nak makan juga. Laki pun boleh pakai ke? Yang lain tu Kasha tak boleh nak jawab. Semasa Kasha tengah buka beg kuning. Sebab Kasha buka beg kuning pun tak lama. And Kasha rasa harga promo before this is apa? Sekejap ni. 206 something. By Nelly Dia Sandro ni. Tapi sekarang harga promo dengan Kasha sahaja, yang live, siapa yang masuk live Kasha ni akan dapat harga promo sahaja. Okay. Harga diskaun and harga produk dia. So kalau korang ambil lagi jimat is ambil 3 box terus, 3 botol terus. Itu paling jimat sekali. Okay. So siapa nak, Kasha tak buka lama ni. Saya tak buka lama. Dia bukan lama. Sebab harga asal Getox ni, kalau 3 jar Getox harga dia 209. Bila harga promo 3 jar 164. Maknanya kat situ korang jimat dalam RM45 sahaja. And untuk satu Getox pula, harga asal dia RM69.90. Tapi harga promo 1 jar jadi RM59.90. So Kasha sarankan korang beli yang 3 terus. At least korang boleh nampak dia punya perubahan. Macam Kasha Nak bilik tak perlu bilik satu hari tau. Dia boleh betapa dalam bilik. Jadi
Who said yellow one? So sorry Kasha dah tutup beg kuning. Okay. Gatox tu bukan macam jelly, dia sachet, dia macam liquid. Ya. Yeah. Korang kena macam bagi tahu, korang kena apa? Ada target. Bila korang ada target, korang nak apa? Nak kurus macam mana, bila macam Kasha ada target Kasha daripada 59 ke 56 tu nak ke 52 tu, masa puasa tu Kasha aim 2 bulan tu aku nak sangat dapat 52 kg. So alhamdulillah Kasha dapat bukan 52 kg, 51 kg. In fact Kasha pergi Kelantan, Kasha makan macam-macam. Kasha makan malam, nasi belauk, nasi air dingin, nasi udang, semua. Kalau makan gas tu boleh hilangkan apa tu? Kasha bawa juga Kasha punya badminton racket. Bila Kasha makan semua banyak sangat, Kasha macam okay, I ambil punya detox, but at the same time I rasa I kena juga bersukan. Bila bersukan tu yang buatkan lagi dia mempercepatkan penurunan berat badan. Yo, Budin ada. Sorry gunakan katok. Dia okeylah. Barulah katok. Kalau saya kena buat lagi sepanjang Kasha. Semasa Kasha ambil detox. Semasa Kasha balik Kelantan tu, itu adalah cheat day Kasha. Kasha macam makan je apa Kasha nak makan. Dan kalau korang tak percaya, I can show you guys. Yo je Kasha. Yo je Kasha ni. Tapi betul lah gatok ni gila lah. Tadi I try satu, I tu berak-berak. Betul. Terus betul berak. Tapi dia best sebab dia tak heavy, sakit yang kuat. Untuk baby. I punya pula kan. Dia pula macam mana? Boleh jujur tak? Tak okey. Okey. Tapi for baby okey, tapi tak rasa lebih banyak berubah nak. Betul. Okey. Tapi dia bukan sakit yang macam memang tak. Okey, alhamdulillah. Dia bukan tak boleh kalau yang sakit yang terlalu sangat. Macam dulu tu ayah nampak effect. Aku 3 bulan Kasha ada target Kasha. I nak raya ni, I nak kurus. Betul. I nak kurus macam mana pun, I nak kurus. Boleh tak stop tak pasal Budin please. Kakak tengok lagi toilet pun dah check sendiri. Jadi macam mak yang ya ke dah sangat. Kalau korang tak grab sekarang harga yang Kasha punya harga promo ni, korang sendiri nampak result dia. And tak mungkin Kasha nak potong perut ke, nak buat apa-apa mengenai perut sebab Kasha emergency season. So perjalanan Kasha, sepanjang Kasha ambil detox, Kasha sendirinya Kasha dia jaga Kasha punya rasa craving nak makan. Lepas tu bila nak makan pun dia tak naik. Faham tak? Dia macam dia terus flash out everything. Lepas tu rasa macam tak nak makan. Kan? Biasa dia tak. Sebab tu dia jadi kat Usha. Sebab dia buat rasa macam kalau I nak makan takut nanti nak berak, so macam tak nak makan. Dia macam tu. Dia cut dia selera. Terus rasa macam sedikit sebanyak dia macam meal replacement jugalah. Ada workout, Kasha ada workout juga. So sekarang Kasha 51.7 kg. So kalau korang nak Kasha buka beg kuning pula, boleh, tapi tak lama tau. Kasha buka tak lama. Obatnya jam berapa sekarang? Berapa 8?
pukul 9 tu lah. So Kasha nak buka beg kuning ni, Kasha tak boleh cakap jawab apa yang korang tanya. Okay, tapi Kasha punya team akan jawab. Bayangkan muka wallet ya. Okay. Kalau korang nak Kasha buka beg kuning lagi sekali dengan harga promo yang kat live Kasha sahaja sekarang ni, korang kata nak. Kalau nak Kasha buka balik beg kuning, cakap nak lebih daripada 10, and yang 10 tu make sure korang beli, bukan nak saja. Okay, and Kasha sarankan kat sini, mana tahu sebelum Kasha buka beg kuning tu, Kasha nak korang tahu better korang ambil yang 3 jar terus, sebab harga dia sangat-sangatlah harga promo. Dalam tu ada 10. So 3 jar tu dia boleh tahan sebulan. So better korang ambil yang 3 jar terus, so that korang nampak perubahan dia. Kalau ambil satu je macam okay lah, korang try dulu. Sebab Gatox ni quite strong. Even Abrena yang susah nak membuang tu pun, nak pergi toilet tu pun, dia Kasha bagi dia tadi try satu. Dia tidur rumah Kasha bagi dia try satu. Dia kata, bagus. Abrena? Oh, Abrena main rose? Abrena main rose? Abrena main rose? Abrena main rose mana? Abrena main rose mana? Abrena main rose mana? Ha? Baby sekejap. Sekejap je. Tak habis dah. Ada family dah. Tak, Kasha tak percaya korang punya nak tu. Nanti kan tiba-tiba bila Kasha buka beg kuning, korang terus tak beli pun. So once kalau Kasha dah buka beg kuning, Baby testimoni Ucha tadi kan, Baby ambil Gatox semalam kan. Baby tahu apa Baby punya. Saya ambil pada jam tepat pada pukul 3 lebih. 3 pagi eh? 3 pagi. Dia ambil 3 pagi semalam. Dia kata Syah nak try Syah Gatox Syah tu. Lepas tu dia cakap apa? Betul? Lepas tu I thought I berak pukul pagi tu lah, tapi tak, pukul 1 tengah hari. 1 tengah hari dia berak. Baru sebab I dah makan lunch, baru dia membuang. Tapi membuang yang macam dia tak sakit sangat lah. Dia macam tak yang macam wow. Oh yes. One more. Cantik lah. Cantik ke ni? Belakang ni. Okay, so kira dia lawas. Dia melawaskan produk sebenarnya. So Abrena susah nak membuang. Aisyah nak buang. Dia susah nak pergi toilet. Susah nak membuang tahi dan susah nak membuang orang dalam hidup. So kalau korang nak Kasha buka beg kuning, Kasha nak tengok yang nak tu. So Kasha takkan open buka beg kuning lama. Sekejap sahaja. So kalau nak tu yang betul-betul nak. Sebab bila I buka beg kuning, soalan apa yang korang tanya, Kasha tak boleh nak jawab. Sebab Kasha takut kena kena apa tu? Validation. Yang nak tu you kena beli. I buka beg kuning sekali lagi and sekejap sahaja. Okay? Kena beli sekarang. Kalau nak, jawab nak. 1, 2. Flash ke tak ya? Flash apa je? So kalau apa-apa pertanyaan selepas Kasha buka beg kuning ni, Ayo. Okay, gambar. Baby. Tengok dulu. Baby, apa nampak? Kau janganlah tepi. Better. Itu tepi tak pernah 2 orang lah. Tapi boleh lah. Actually boleh je. Boleh lah. Kalau I buat jenis Semua orang nak ambil kot. Dia macam pilihan tahu tukar lah. Comel lah. Okey. ya. Dia power. Ha? Boleh ni. Boleh. Actually I pun nak pakai. Beli gambar dia. Lucu. Oh, nasi ganja. Oh, tahu ni. Nak sebenarnya boleh bagi lah. Dia sebenarnya kalau simple ni, Dia betul nak tease. itulah jadinya. Orang pakai kelah.
Mal makan. Mal, makan Mal. Asal boleh tu kan? Ingat. Balik. Ingat. Sorry korang. Kasha tak tahu kenapa tiba-tiba Kasha tak boleh buka beg kuning. Kenapa tak boleh buka beg kuning korang? Kasha kena violation. Selesa kan? Apa yang aku Ya, cakap dia yang kalau you yang sambut tamu. aku kena violation dah. Nanti lah kan. Sumpah cute. Apa dia? Aku dah kena violation dah. Kenapa kena balik? Nak cakap apa? Tak tahu. Ada kita cakap apa yang bukan? Tak ada. Anak. So jajak. Jadi kalau Kasha off ni, Tak Syah, tak. Yang dikata 10 minutes kan? Ni. sekejap Saya. Kalau end boleh terbalik Kasha try So korang punch kat. Kasha tutup live dulu Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.